guys, hari ni kita nak pergi Port Dickson. Sekarang kita dah sampai exit Port Dickson. Zora dah lepas dah tadi, saya sangkut kereta silap merah. Kita sampai di Cowboy PD Restaurant. Okay, Zora pun dah parking. Ni kawan-kawan ni, diorang dah sampai. Ni motor-motor diorang ni kot. Okay guys, ni diorang. Diorang dah makan dulu, tak tunggu kita. Tak ada, kita yang lambat. Dah tunggu dah, letih tunggu dah habis dah. Makan. Apa yang best kat sini ah? Nasi ayam panggang. Padu ayam ni. Oh ya. Dia sedap sebab kau orang datang ah. Oh. Betul kalau tak ada orang datang sedap kan. A few inches later. Okay guys, makan pun dah habis lah, licin dah. Okay lah, sedap juga ayam dia. Okay, kita nak gerak ke tempat seterusnya. Okay guys, kita nak pergi tepi pantai sekarang. Okay, ni lah yang join-join semua. Padu kan. Kita sampai Teluk Kemang. Di pantai Teluk Kemang depan ni. Walaupun cuti satu hari pun ramai juga yang datang, nampak? Cuti satu hari je tapi penuh Teluk Kemang. Orang Malaysia ni memang suka berjalan lah. Ini projek kita hari ni, motor pertama. Okay, RS150 nak pasang GPS tracker. Guys,
Ni motor seterusnya, tapi tadi tak sempat nak buat intro untuk motor ni. Siap pasang lah. Oh mak, ini tak boleh tunjuk ni. Oh tak ada, dia bukan pasang kat sini, pasang kat tempat lain. Bukan kat situ. Okey. Okey, dia sorok bawah tank, okey. Warna 15. Okey. Aimi. Aduh, Aimi number kat tu tadi kita tak ambil. Dekat kotak ada tak? Sekejap Mana kotak ada tu? Kotak bukan ni. Kotak tak ada. Aimi tak ada lah. Tak apalah, kita bazirkan lagi lah. Betul. Terpaksa lah. Oh, Aimi number dia lupa nak ambil. Aimi number. Oh, bijak. Aduh. Aimi number dekat ni, dekat device. Sekejap nanti saya ambil gambar. Jangan check dulu. Assalamualaikum. Apa khabar semua? So hari ini hari Rabu 16 September hari Malaysia. Di mana semua tahulah hari Malaysia hari Public Day kan. Jadi kepada semua orang yang cuti, enjoy jalan-jalan, dan kami pun sama juga guru motor especially-nya. Kita sekarang ni berada di pantai BD. Spesifik nama ni kalau tak silap Tanjung Biru. Tanjung Biru. So pandangan ni memang cantik. Sambil-sambil kita berjalan santai macam ni, dekat airport macam ni, family day. Dan kita pun ada buat sedikit pemasangan installation untuk NTP yang diberi nama GPS Tracker. Kalau nak tahu pasal ni lebih lanjut, sama ada boleh check dekat link description yang owner akan letak dekat atas nanti. Kita boleh hubungi nombor yang tertera nanti dekat sini. Dan juga subscribe lah. Dia ada telefon dalam ni. Kita letak telefon dulu. Ini telefon. Tadi masa on the way daripada Teluk Kemang ke Linggi, motor dan kecundang lah. Tak tahu apa salah, tiba-tiba macam berhenti je enjin tiba-tiba kan. Tak tahu nak cakap macam ni. Tapi memang berbaloi lah. Ini memang berbaloi. Ini memang sesuatu yang berbaloi ni. Izora ni dah banyak berjasa lah. Banyak kereta dah. Banyak motor dia bawa. Memang mantap lah Izora. Lagi thumbs up. Okay guys, motor telah selamat didaratkan ke dalam bengkel. So akan kita operate kan apa masalah ni sebenarnya. So kalau nak tahu apa punca dia, jangan lupa tunggu video seterusnya. Okay, jom apa?